mempromosikan bola sepak di seluruh Thailand. Kini dikemuncak Rashid dan juga Syafiq Ahmad berada dalam kesebelasan utama menggantikan Faisal Alim, Darren Lock, Arif Aiman Hanapi dan final untuk Piala Raja Thai. Tajikistan hanya satu saja pertukaran. Dua negara yang bakal beraksi dan bila kita muncul juara pada 1978. Kick off dari Chiang Mai. Apabila Singa Parsi iaitu Tajikistan memula dari kanan ke kiri, jersey serba putih menumpaskan pasukan yang berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada anda. Fawi, cantik daripada Akhir Rashid. Adanya larian dan terus rembatan. Satu antara menarik dan adanya tandukan. Bola jatuh untuk Nazmi. Dan satu back heel juga daripada Syafiq. Nazmi hantar ke tengah dan tandukan yang hampir saja dijelmakan oleh Brandon Guard. Ya, satu peluang yang sangat baik lakukan oleh pasukan Malaysia dengan mendapat satu set piece, satu antaran. Ya, mungkin adanya satu pergerakan di bahagian agak sukan, tetapi satu crossing yang baik dilakukan oleh Zuraboyev. Dion Kuz mendapatkannya semula. Satu lagi hantaran mencari tandukan dari Syafiq Ahmad yang sememangnya. Ya, satu pergerakan yang baik, satu hantaran di belakang petana pasukan Tajikistan yang dimulai dengan hantaran baik. Rashid yang akan melakukan hantaran kepada Syafiq Ahmad. Dia berani beliau melakukan improvisasi ni. Actionnya saja yang agak kurang tepat setakat ini. Ya, bukan mudah apa yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad kerana bola. Cubaan terakhir separuh masa yang pertama seimbang tetapi menuju ke penghujung. Mungkin Khayal Media Prima TV 9 untuk aksi 45 minit yang kedua. Yang antara Malaysia dan juga Tajikistan. One good play setakat ni yang fluid. Samiev jaya mendapatkan Syabi dengan percubaan ini ada reflection dari dia. Dan ini pasukan Faisal Halim. Waktu yang baik kembali mendapatkan bola. Ada ruang buat Akhir Rashid di sebelah kiri. Faisal Syafiq Ahmad meminta ruang kepada Akhir Rashid yang akan melakukan percubaan ini. Faisal Halim, Syafiq Rashid, ada ruang bagi Safawi yang akan melakukan percubaan. Terus saya percaya dengan percubaan ini. Baik. Dakan daripada Rustam Yatimov untuk menafikan Safai Rashid. Masa lagi dalam kawalan Akhir Rashid. Shielding yang baik. Tapi tandukan agak kurang baik daripada Kuzaimi PE. Itulah percubaan pertama yang benar-benar menguji Syihan Azmi untuk Menyaki Rahimov kawasan nombor 10. Beliau melihat ruang terlalu besar. Tangan besar bagi saya daripada Syihan untuk memastikan bola tu tidak rebound kerana Lock diasak dari belakang tapi dibiarkan saja oleh pengadil perlawanan. One touch football yang baik daripada pemain-pemain pasukan Tajikistan. Trio mereka ini. Sharum Samiev dapatkan gerakan daripada Islamov di sebelah. Gerakan yang sangat baik daripada Tajikistan ini. Ya, saya boleh merasakan dari sini segala mendapatkan gerakan tersebut dan ini mungkin percubaan dari Pachabi. Deras percubaan ini tapi mujur tepat ke arah diuji dan percubaan ini stand. Kemas. Tak mahu kehilangan penguasaannya. Cubaan dari jarak jauh pula untuk mencuba Syihan Azmi. Kali ini hadir daripada Safarov yang mempunyai separuh masa pertama yang agak senyap diuji. Ya, cubaan yang baik pada Safarov on target. Syihan perlu memastikan. Tapi ini kesilapan daripada Brandon Gunn. Ruang bagi pasukan Tajikistan dan ini ruang yang akan terus disempurnakan oleh Rustam Sairov. Selepas satu kesilapan, satu percubaan, tapi terus sahaja di nafasan offside ini. Ya, tepat keputusan penjaga garisan. Kredit perlu diberikan kadang dalam keadaan ini kita pernah melihat terus kekal diberikan perhatian dan terus sahaja ditamatkan oleh pengadil perlawanan Wiwat Jumpaun. Yang pertama bagi pasukan Tajikistan. Chipping yang cuba dilakukan, beliau cuba bertindak bijak tetapi jika Peter Sagat akan menerima sesuatu sebegini. Penyepak pertama ini Dion Kuz juga gagal kerana ada sentuhan. Tenangan penendam perlu memastikan bola-bola akan ke angle dan apabila anda mempunyai 6 foot. Pekan kedua Hanonov depan dengan Syihan. Ya, baik. Beliau telah memastikan lirik bawah dan mungkin
Azmi Faiz Mansur. Sekali lagi pemain pasukan Malaysia. Apa yang sedang dihadapi oleh Kendang termasuk Dion Kools yang bermain di Eropah. Sunov kali ini perbezaannya Shihan juga meneka. So hampir serupa dengan tendangan Dion. Ada perbezaan terbesar adalah Rustam Yatimov 6'4" reach beliau. Malaysia ketinggalan 2 gol. Safawi Rashid. 3 sepakan ketiga-tiganya gagal. Rustam Yatimov. So satu Safawi telah melihat dengan 2 tendangan penalti yang mungkin decision making mereka adalah Tajikistan gelaran. Jadi Malaysia gagal untuk menambah koleksi selaku juara Piala Raja Tan.